Tak sekai tu orang kata jungle nombor 1 Malaysia. Kau buat dia macam adik-adik tu. Weh, kata kau mati lagi tu. Weh, Hazel, kau sumpah lah kau buat SRG ni macam adik-adik kau tu. Hazel, RRQ tu sendiri di bawah masuk dalam gameplay. prediction game ni Pi 2-1 guys, 2-1 SRG 2 Aero 1. Tapi kenapa aku rasa macam Aero boleh menang Cuba halau pemain basket 30 daripada merapatkan kedudukan. Zakiv yang akan dikejar berterusan, dilenyapkan mungkin untuk posisinya, tetapi dileburkan nyawa secara perlahan-lahan. Kram yang ditumbangkan. Mangsa dari yang pertama baru saja didapat oleh Aaron di bahagian atas, namun tetap masih lagi cukup terlihat. Handle masuk, retribution tepat waktunya dan terus mencari kill demi kill. 2 pemain, 3 pemain juga turut dijatuhkan sebentar tadi. Nampak macam ni Aaron satu pertahanan yang cukup baik, tapi Yum kena kick 2 Hazel. dapatkan tendangan kedua untuk pasukan Selangor JOG Esports. Yum selalu ditumbangkan sebentar tadi, tetapi Sekai juga telah bapak tu. kepergian. Masih lagi cuba untuk melakukan lompatan oleh Kram, tetapi Kram nyawa yang Gila-gila juga je ni kan. Berikan sedikit banyak kelegaan pasukan Aero Esports. Nampak tak nak berbuat asa sekarang ini. Agak payah sekarang ni Aaron dah jadi senang terlebih dahulu. Aaron yang cuba untuk dikejar, Aaron cuba untuk bertahan, tetapi Kram masih lagi cuba untuk melakukan Ayah lompatan Musa. mencari pemain di arah belakang. Tetapi Aero Esports kembali Oh, berjaya untuk menekan Kram dan juga Yum. Bapak dia hidup lagi. Daripada pasukan Selangor Giants. Tak, aku rasa macam pelik lah guys. Gila SRG dibantai tu. Ini bukan ni guys, 10-1 tu. Ui, mati Innocent ni sumpah. Saja mungkin akan ditumbangkan buat kali ini tak berjaya untuk melarikan diri, tetapi Sekai dah sampai. Kram cuba untuk melakukan lompatan mencari mangsa bagian Oh, depan. Sekai dah mengamuk guys. Tapi Tapi belum lagi kedatangan Hazel. Hazel. kali ini Zakiv ditumbangkan, double kill untuk Kram mendapatkan Aaron juga. Oh, Hazel. Hazel. Sahaja sekarang ini untuk Nampaknya ada potensi untuk Aero Esports mendapatkan lot. Yums masih lagi cuba untuk bergerak ke depan. Sekai bergerak ke arah belakang. Hazel cuba untuk mencari mangsa. Stormy ditumbangkan terlebih dahulu. Namun Kram masih lagi cuba untuk memaksa mencari pemain pasukan Aero Esports. Aaron bertahan di bahagian depan, namun gugur juga dengan Innocent. Kongsi juga tumbang. Tapi Yums sempat lagi untuk ditumbangkan oleh Hazel. Double kill didapatkan oleh Hazel. Stay through. Peringkat masih lagi dilakukan sekarang. Macam mana ni Pi? Aku dah all in point SRG ni sama lah. Wow. Macam mana ni? Colok kill sial. Berikan kepada pasukan Aero Esports. Aero Esports juga telah dibuka. Namun percubaan daripada SRJOG masih lagi memaksa mencari 5 pemain daripada pasukan Aero Esports. Berjaya ataupun tidak oleh mereka. Kram masih lagi melakukan lompatan, namun tumbang di tangan Kose. Aaron jauh yang cekak-cekak dan Oi, Stormy memaksa dia, sumpah. Oi, Innocent. Team fight. Weh, Hazel ada Alki tu. Sekai. Potensi untuk masuk. Sekai. Ya Allah. Kau tahu tak Sekai tu orang kata jungle nombor 1 Malaysia. Kau buat dia macam adik-adik tu. Weh, kata kau mati lagi tu. Ya Allah. Weh, daripada Aero Esports. Weh, Hazel, kau sumpah lah kau buat SRG ni macam adik-adik kau tu. Hazel. RRQ tu sendiri di bawah masuk dalam gameplay. Kantoi, posisi Hazel dah tahu dah. Sebelum itu Aaron cuba untuk masuk mencari mangsa. Guys, dapat kalau untuk pasukan SRJOG. Namun begitu Hazel terpaksa mengundurkan diri terlebih dahulu. Wih, kenapa tiba-tiba SRG menang tu? Shadow sangat diperlukan untuk berebutkan lot. Jadi perkara tersebut sangat menjadi dilema. Terlebih dahulu kita lihat Aaron. Tapi Hazel masuk nak cari mangsa daripada pasukan SRJOG. Yum selalu ditumbangkan oleh Kose. Stormy masih cuba untuk mengeluarkan dia bencang ada, namun Kram immortality telah pun dipecahkan sebentar tadi. Lompatan cuba untuk dilakukan, namun Hazel dapatkan Kram. Namun Hazel dapatkan Sekai. Innocent dah tadi immortality tapi shutdown. Bodoh ni end terus bongok. Jika Stormy bersendiri, tapi untuk Zakiv, untuk Stormy sekarang ini macam mana nak pastikan Crystal dia, tapi Stormy Tak boleh. Boleh. Stormy tak buat apa. Masa macam kena Stormy, tapi Stormy yang sekarang dah hilang di tengah kill. SRJOG Gila siap Aero Esports sumpah.